Hi everyone. It's been so long since I posted a new video. Last time was in May ke April. I'm not sure. Why I wanted to do a video today is because I feel like I have lost the sense of talking to people. Rasa macam dah lama gila tak cakap dengan orang. So today I want to make a video. Walaupun video ni macam tahap apa, but I still want to make a video because I want to talk untuk I entertain myself. Nak idea apa isi. Random kan? Hari ni kita buat video dengan creator, okay? With regards to today's video, kita tak masuk personal lagi. Kalau ada orang komen kat bawah nak masuk personal, I'll get into it. Tapi hari ni I want to show you what I have in my dashboard. Kita mulakan daripada hutang ke kanan hingga ke kiri sampai habis. Okay? So, make sure watch this. Kalau kamu perempuan single ataupun tak single, ataupun kalau kamu perempuan bercareer, ataupun kamu student, watch this. Mana tahu you want to put the same thing as me. Sabar. So, I'm gonna show you what I have in the dashboard ni. Mari kita lihat. Tada! This is what I keep in my dashboard. Jom kita tengok satu-satu. Okay, kita mulakan dengan tisu. So hot. Saya tutup engine kereta ni sebab kalau tak tutup engine, nanti kamu kat situ menggegar-gegar-gegar-gegar. So, kita tak nak tu. Saya bawa lah kereta apa-apa pun. So, first thing yang kena ada adalah telekong dan sejadah. Selalunya sejadah ni I don't use it sebab selalunya sujud je lah kat mana-mana. Semua tempat boleh sujud asalkan bersih. Okay? Tapi it's good to have one kalau nak guna in case. Telekong ni is from Sakina. Shout out to Sakina. Dia pergi somewhere in Indonesia, if I'm not mistaken. Dia belikan saya macam mana orang panggil? Kelengkapan solat. Kita kenalah praktis. Dia belikan saya ini. So, saya bawa dia merata-rata. Okay. Lepas tu, saya ada toilet wanita in case of emergency. Kita tak tunjuklah kat sini. Lepas tu, saya ada chewing gum untuk fresh breath. Okay. Ni saya beli dekat Ninso. RM1. Dia ada dua ni RM1. Dahsyat. Alhamdulillah. Bukan dahsyat, Alhamdulillah. Lepas tu kita ada tisu. Also from Ninso, if I'm not mistaken, ada 10 dalam ni. Or 12. 10 rasanya. Okay. Lepas tu, ni benda yang paling wajib lah. Kita ada tisu basah. Satu untuk lap-lap apa yang patut. Sekiranya anda makan aiskrim, anak buah anda makan aiskrim, tertumpah-tumpah di sana, di sini. This is what you need. Lagi satu, ini makeup remover. Untuk anda yang malas membawa alatan kelengkapan micellar water untuk remove makeup lah. Sebelum solat ke apa ke, nak terhindar daripada my friend kata, kalau muka kita filled with too much filter dekat online, kita akan terhindar daripada penyakit ain. Sebab tak boleh tembus sebab kita pakai filter. Tak ada kena-mengena, tapi I find it very funny. So, I want to say to you guys, sebab kamulah mangsa saya. Okay? Okay. Another thing, benda yang paling penting sekali dalam kereta. Lap sikit peluh. Mana tisu tadi? Lap peluh. Tisu from Ninso. Ini. Apa kita panggil ni? Plaster. I put plaster in my dashboard sebab hari tu my anak buah, dia tiba-tiba terluka. I don't know from what, when, where. Tak tahu daripada mana dia tiba-tiba terluka. Ini penting untuk orang-orang yang tiba-tiba tercedera, anak-anak yang tiba-tiba masuk kereta kau. Lepas tu, Auntie Su. They call me Auntie Su by the way. Auntie Su, tengok ni. Berdarah.
Give them this. Next, kita ada My Sunnies. Ini kawan saya beli dekat kedai Eco Shop. Dah lama dah, masa saya berumur I think 19 ataupun 18. 18 rasanya. Lama gila. Masa tu harga RM2 je tak silap kedai Eco. Okay. This one, masa umur 19. When I was in matric, I was in matrikulasi Gambang. Shout out to matrikulasi Gambang. I bought this dekat Teluk Cempedak. Berapa ringgit dulu dah lupa dah. I have another Sunnies. This is my favourite. This one is from H&M. Beli dekat Zalora. Wah gitu kan. Terus attitude. I think my angle is right here. Kalau sini macam, yeah, no, sini. Okay, pasal cincin. Please. Okay, just kidding. Okay, contoh. This is my favourite, by the way. Lagi satu, my favourite, I bought from Eco Shop. Bukan. NT, kalau tahu. Kedai NT. N dengan T. RM2 berapa tah? Ni pun cantik. RM2 je weh. Cantik kan? Anak-anak kekinian. Comel lah spek ni. I like it. Kalau my niece and nephews naik kereta, diorang akan pakai yang ni. I have three kan. Anak buah yang sedang membesar. Seorang satu lah macam tu kalau naik kereta. Kalau tak berebutnya. Lepas tu last sekali. Okay, last sekali. Kita ada apa? Benda yang paling penting sekali kalau kamu sering memandu ke sana, ke sini, ke situ, ke sana. Dan kamu tak ada access to water. Kalau kamu nak makan ke apa. So I have cutleries. Dulu kalau pergi kenduri kan, dapat cutleries kan, sudu dengan garpu dalam kotak tu. My dad will give me, cakap, letaklah dalam kereta. Nanti nak makan aiskrim senang. Mantap. Sejak daripada itu, Datuk, shout out to Zeus Coffee. Zeus Coffee please tolong bagi saya voucher. Saya suka tau Zeus Coffee. Please okay dah, sambung. Sejak daripada itu, saya ada cutleries dalam kereta saya. Ni adalah kumpulan cutleries yang saya kutip ketika saya pergi ke restoran-restoran dan saya tidak menggunakan ia. Saya kutip bawa balik. Bagus bukan? Begitulah ceritanya. Itu sahaja yang saya ada di dalam dashboard saya. Please share, like, comment and subscribe. Bye.